maksud saya tak ada program seumpama macam ni. Maksudnya menyampaikan berita melalui ini Mega TV ke Mega TV lah macam ni. Diorang hanya berdasarkan kepada media cetak saja. Tapi adakah dengan inisiatif Datuk dan para profesor semua, kewujudan program ni adalah urut-urut yang mengatakan pilihan raya 2013 ni adalah satu pilihan raya yang luar biasa. Macam dekat situ tulis global gladiator. Politik gladiator. Politik gladiator. Gladiator kat situ dah mempunyai maksud yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Saya minta Datuk komen sikitlah. Sebenarnya pilihan raya 2008 ni adalah 2013 ini adalah semacam kita naik, bayangkan kita naik bukit daripada 1999. 1999 dah bermula usaha untuk menubuhkan kelompok ataupun barisan menentang barisan. Ini sistem politik Malaysia. Sistem politik Malaysia tidak boleh sesiapa yang nak memerintah kerajaan ini kalau tidak ada tiga komponen ini, Melayu, Cina, India ini, ataupun komponen yang bersifat coalition. Itu kita lihat. Dulunya alliance, kemudian jadi kepada barisan. Kita tahu dulu Angkatan Perpaduan Ummah, macam-macam lagi lah. Jadi kita lihat dua ni nak berlawan kan. Jadi lama kelamaan akhirnya sekarang ni 2008 kita tengok, 2004 kita nampak, 2008 kita nampak macam ada dua parti. Macam dua parti. Satu lawan satu. Kalau dulu satu BN, tiga pembangkang. Kalah pembangkang. Sebab tiga ni pecah. Sekarang tiba satu lawan satu. Jadi pada saya 2013 inilah election di mana orang sudah nampak adanya dua parti ini. Kalau dulu PR nak pilih wakil rakyat, dia tangkap wap je. Kau ada? Okey, masuk. Lepas tu baru kita tahu dia tukang gambar. Macam itulah lebih kurang. Sekarang tiap-tiap calon tu dipilih, diuji. Suruh SPRM pula tengok dia ada rasuah tak ada rasuah. So ini semua menjadi meningkatkan minat dan juga fokus rakyat dan juga ahli politik yang terlibat. Itu sebabnya 2013 ni, PRU 13 ni lain pada yang lain. Oleh kerana itu dia menjadi macam nak naik Kinabalu lah, sampai 11,000 kaki kan. Lepas tu nak naik lagi 3,000 kaki tu pukul 2 pagi kan, nak naik kan. So we are now at that rarefied air. Itu sebabnya semuanya anxious, semuanya risau, semuanya bertanya bila nak pilihan raya. Jadi pada saya memang, jadi Box TV dan rakan-rakan dan MPN ini mahu merakamkan perkembangan baru dalam politik dan kematangan politik orang Malaysia ini. Itulah tujuan kita. It's a very small ambition. Hopefully we can achieve this.